Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat, ta'azzani Allah wa iyyakum. Sidang hadirin muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ta'azzani Allah wa iyyakum. Muslimin, muslimat yang dimuliakan, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kesyukuran yang tidak terhingga kepada Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla. Tetapi salah satunya adalah Allah ingin memelihara dan mengekalkan nikmat kesihatan yang Dia berikan kepada kita. Saya tak fikir ada di kalangan kita yang bila masuk bulan Ramadan dia jadi makin sakit ke? Ya, jaranglah. Isteri saya kerja di hospital pun. Saya tanya pada beliau, kalau bulan puasa ni pesakit ramai tu kurang, dia kata kurang sikit lah. Dia lepas raya tu banyak balik. Kita kata orang punca lah. Jadi tuan-tuan, ya, bila mana hadirin sekalian kita melihat Ramadan ini dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa secara tidak langsungnya, ya, dari satu sudut untuk kita dapat sedikit memelihara kesihatan kita, atau mungkin ada situasi tubuh kita yang bacaan tak apa-apa baik dan sebagainya, dan sebelum puasa ni kita mungkin akan melihat ada penambahbaikan dan kita sendiri pun merasakan bahawa kita ada kesihatan tubuh yang lebih baik pada bulan Ramadan. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah itu tetap akan ada menanti amal daripada hamba-hambanya dan doa daripada hamba-Nya. Tidak kata kira pada Ramadan, pada bulan apa pun Allah tetap menunggu permintaan dan taubat daripada kita. Jadi insya-Allah hadirin mati Allah sekalian, semoga beroleh kebaikan bersama. Saya rasa bersyukur dengan pertemuan kita pada hari ini. Saya tak nafikan sebahagian tuan-tuan yang saya tengok ni saya pernah jumpa, tuan-tuan pernah jumpa saya, tuan-tuan pernah jumpa saya sebahagiannya. Jadi kita, ya, yang belum pernah jumpa, inilah kali pertama kita bertemu, dan semoga pertemuan ini dapat menjadi satu saksi besar di mahsyar nanti. Kita bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu akan menjadikan asbab kita mendapat naungan di hari mahsyar kelak. Semoga insya-Allah Allah Taala berikan kebaikan untuk kita semua pada hari ini, dan semoga Allah ganjari pertemuan ini dengan memberi kita pahala ataupun ganjaran malam Lailatul Qadar apabila tiba waktu nanti. Insya-Allah. Sekali itu dulu, jazakumullah khairan. Terima kasih saya ucapkan pada pihak NIH yang sudi memberikan saya ruang dan peluang pada hari ini untuk menyampaikan sedikit bicara perkongsian ilmu. Saya bukanlah yang terbaik, tetapi bolehlah kita kongsi bersama untuk manfaat, ya, kita bersama. Jadi sekali itu dulu, kita bertemu pada lain masa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ramadan mula hari Khamis. Menurut perkiraan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau puasa mula hari Khamis ni ada possibility Lailatul Qadar malam 25. Ini pengiraan random yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan puan-puan jangan balik keluar dari auditorium ni dia cakap Ustaz Azra'i kata Lailatul Qadar malam 25. Full stop, habis. Jangan kata gitu, saya tak kata begitu. Saya hanya nukilkan daripada perkiraan random Al-Imam Al-Ghazali yang ramai para ulama kata ada ketepatan. Sekadar saya bagi ini sebab semangat sajalah hadirin sekalian. Tapi kita kena ingat, kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya saya berdasarkan hadis-hadis Nabi, kita ambil Al-Bukhari dan Muslim cukup. Kesemua 5 malam ganjil yang ada pada 10 malam akhir dari 21 sampai 29 ada tanda-tanda yang pernah berlaku Lailatul Qadar pada zaman Nabi SAW. Belum pergi, Syawal sudah diraih, Lailatul Qadar belum dicari, baju raya sudah dicuba berkali-kali. Betul ya? Doa masih tersekat di bibir, tapi senyuman sudah menari di bibir. Hati lalai tak sedar, pahala berlalu tanpa dicapai. Tetapi tangan masih leka, hias meja dan ceriakan diri. Sedekah dan taubat terhenti,
tapi langsir sudah berwarna berseri. Yang pergi belum tentu kembali, yang tinggal menunggu penyesalan. Barang siapa lupa keberkatan, kegembiraan hanyalah bayangan. Hadirin sekalian, sesiapa yang menyembah Ramadan, mungkin kebaikannya akan terhenti hanya pada Ramadan ini. Tetapi siapa yang menyembah Allah, Allah itu tetap akan ada menanti amal daripada hamba-hambanya dan doa daripada hambanya. Tidak kata kira pada Ramadan, pada bulan apa pun, Allah tetap menunggu permintaan-permintaan dan taubat daripada kita. Jadi insya-Allah hadirin mati Allah sekalian, semoga beroleh kebaikan bersama. Saya rasa bersyukur.